tim mana? Okay, saya Coach Ujang daripada tim GAS, Kapten untuk pasukan GAS. Saya Tuan Halim, saya selaku Kapten kepada kumpulan Legenda. Oh, sahabat Legenda. Sahabat Legenda. Okey. Assalamualaikum Coach. Sorry Coach. Terlebih dahulu mana tu? Ayu Crew. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fani, sorry ganggu. Apakah persiapan tuan untuk ni lah Double Trouble? Okey, untuk persiapan tim lah. Persiapan tim. Persiapan tim GAS dia lebih kurang 2-3 minggu sebelum tournament kita orang ada buat gameplay sesama kumpulan, lepas tu ada friendly untuk persiapan biasa. Untuk bagi keserasian lah. Okey, seperti mana-mana pasukan, kita orang pun ada training, cuma mungkin kurang sikit latihan sebab masing-masing ada kekangan dari segi kerja hakiki lah. Tapi kami cuba juga bagi persembahan yang terbaik lah untuk kali ini. Persiapan untuk tim daripada awal kita memang ada buat latihan bersama dari segi sparring, dari segi training untuk operation semampu yang boleh lah. So apakah harapan tuan untuk tim sendiri? Untuk harapan untuk tim saya memang letak 100% kejayaan dekat orang untuk champion lah. Untuk champion. Harap Allah makbulkan lah untuk tim. Amin. Semestinya kami cuba dapatkan kemenangan lah, sebab itu yang dicari dalam DT4 ni. Memang kita akan main betul-betul, kita akan main secara berpasukan. Untuk tim saya harap diorang dalam keadaan yang fit dan dalam tidak ada dalam kecederaan. Itu yang penting lah, kita tak nak ada kecederaan. Lepas tu diorang boleh perform sebaik mungkin lah pada hari ini, yang bagi yang terbaik. Untuk Kompas kan, saya harap semua dapat bagikan komitmen dengan baik sehingga selamat kawanan, menjaga elakkan daripada berlakunya kecederaan Sampai malam sampai malam ni. Ya, InsyaAllah. Dalam banyak tim ni, tim mana yang tuan rasa kalau lawan tim tu rasa cabar, rasa saing? Ada tak? Saya tak adalah rasa tercabar sangat sebab saya rasa lebih kurang je. Lebih kurang je. Mungkin tim Comfort Z tu. Comfort Z, okey. Saya letak satu tim lah. Okey, Comfort Z Okey. Terima kasih. So Tuan Halim memang target betul-betul tahun ni nak juara. InsyaAllah dalam target tu memang kita nak pastikan kejuaraan tu milik tim sahabat Legenda. Tapi rezeki tu kita terpulang lah. Kita tengok dalam keputusan yang semasa tu. Adakah tim Iron sebahagian daripada akan juara? InsyaAllah. Saya rasa bukan saja Ayu Crew, tapi semua tim pun akan meletakkan target yang tinggi, termasuk juga Ayu Crew. Kalau ada rezeki kami pada tahun ni dan kami berusaha lebih kuat, insyaAllah. Macam mana pasukan, okey ke tak? Setakat game pertama tadi, Alhamdulillah nampak okey semua bekerjasama yang cantik. Game pun menang 3-2. Alhamdulillah lah. Yeah. Semoga tahun ni tim Air akan juara lah, insyaAllah. InsyaAllah dengan semangat arwah, insyaAllah kami akan bersama-sama. Terima kasih. So macam mana target League dengan Pro tu? Nak ke arah mana? Liga dengan tu. Liga pun kita target jangan nombor 4 lah. Jangan nombor 4 lah. Tapi kita memang cuba kejauhkan dan sekarang ni pun kita punya strategi pun satu orang pun kita sisirkan dulu bagi tengok mana yang selesai untuk semi final nanti. Okay, so
Wah wah wah, tahniah kan Nat? Kan? Betul. Happy sangat dramatik lah. Sangat dramatik. Okey. Apa perasaan anda bila dinobatkan juara tahun ni? Pertama-tama sekali syukur Alhamdulillah kepada Allah kerana pada tahun ini memang rezeki kami lah, pada itu pasukan kami lah untuk meraih juara dalam kejohanan Double Trouble yang keempat ini. Of course, first of all, thanks to Allah, because hari ini semua daripada dia, bukan daripada kita. Yang baik semua daripada dia. Dan juga saya ingin berterima kasih terutama kepada Abang Adi selaku kita punya ketua penganjur Oriental Kiss. Kerana dia lah kami dapat bermain dengan dapat bermain pada hari ini, dan juga dapat memberikan persembahan yang terbaik kepada Air Crew especially-nya dan kepada keseluruhannya sekali. Tuan rasa berdebar sangat tadi. Of course, very nervous bila kita berdepan saat-saat yang kritikal. Tapi kami berdua cuba relax, cuba kurangkan tekanan, bercakap sesama sendiri, kita ubah apa yang sepatutnya, dan alhamdulillah hari ini terbukti apa yang kami usaha selama ni berjaya. Dan terima kasih juga kepada kami punya Coach Shidi yang terlalu banyak memberi motivasi juga training yang tanpa memikir penat lelah. Alhamdulillah semua ini datang daripada Allah SWT. Terima kasih. Boleh tak last kali ucapan? Cuba terakhir. Ucapan saya terima kasih kepada penganjur, terutama Abang Adi selaku kami punya penganjur utama. Terima kasih banyak-banyak kerana dengan memberi hadiah yang besar begini bukan senang dapat di luar. Alhamdulillah juga terima kasih teramat sangat kepada sponsor-sponsor yang pada hari ini, dan juga terima kasih kepada kami punya Coach Shidi telah berusaha sebaik mungkin dan tanpa mikir penat lelah dia. Alhamdulillah juga terima kasih pada satu tim yang berusaha dan akhirnya terbukti hari ini kami berjaya mendapat kejayaan nombor 1. Syukur kepada Allah SWT. Terima kasih.